Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua ya. Hari ini saya ada nak buat satu live tentang rahsia sifat kandungan. Dia bukan rahsia sebenarnya, tapi orang biasa tak ambil pot pun tentang candlestick ni ya. Okey. Um, Kebiasaannya ada yang tanya ya, macam saya katakan sebelum ni, dia orang dah ada ilmu support and resistance, dah ada ilmu supply and demand. Okay. And then ada yang dah ada ilmu market structure dia pun memang power. Cuma dia ada masalah, dia tak dapat konsisten. Kadang-kadang maaf ya. Kadang-kadang bukannya sebab market structure juga sebenarnya, tapi kadang dia bergantung pada sifat candlestick apabila dia pergi ke zone-zone yang telah kita tetapkan. Contoh zone support resistance ataupun zone supply and demand ya. So, okey, sekarang kita akan lihat ya. Akan lihat apa masalah, bukan apa masalah, apa rahsia di sebalik candlestick ni ya. So kita akan pergi pada saya punya trading view. Ya. Okey. Saya kena kecil sikit. Okey, ini adalah candlestick. Okey, ini adalah candlestick yang saya telah lukiskan ya. Okey. Terima kasih siapa join ya. Untuk makluman, saya ni Rizal Ahmad daripada founder Ilham Trader Network. So hari ini saya nak cerita tentang sifat rahsia pergerakan candlestick itu sendiri. Okey. This one kalau anda lihat, ini adalah candlestick. Yang hijau ni kita panggil dia sebagai bullish candlestick. Yang merah ni kita panggil dia sebagai bearish candlestick ya. Okey. Sebab dia atas bergantung pada warna candlestick tu baru kita dapat faham ya. Maksudnya yang mana bullish, yang mana bearish. Okey, yang hijau ni saya ialah bearish. Bullish. Yang merah ni adalah bearish ya. So contoh kalau yang bullish ni, bullish candlestick, kita dapat tahu yang bahawa buyer telah push market ke atas ya. Okey, buyer push market ke atas. Saya tulis buyer push market up. Okey. Okey, kalau ke bawah kita dapat lihat seller push market down. Ni kita panggil seller push, bukan push lah, seller pull market down. Okey. Saya nak anda faham ni dulu Anda faham dulu. Okey. Sebab dia nampak macam simple. Siapa yang tak kisahlah trade forex ke trade saham, nampak macam simple Oh, ni saya tahu ni. Kalau yang hijau ni bullish, yang merah ni bearish. Okey dah tahu tak apa. Itu yang saya nak cerita. Okey. Andai kata tiba-tiba price, price turun ke bawah. Apa maksud dia? Maksudnya bukanlah market, mana buyer pull market up ni ni buyer push market up. Bila jadi gini, dia dah cerita lain. Ni dah cerita lain ni. Maknanya dia bukanlah buyer push Bila dia close macam ni, dia bukan cerita buyer push ni. Ni dah cerita seller pull market down. Seller pull market down. Dia cerita lain dah. Maknanya daripada atas seller masuk, yang pada candlestick bullish tadi dia akan jadi bearish. Okey. So kita balik semula Yang ni saya kena save ni sebenarnya. Buyer push market up. Okey, saya save kan senang
Dan ni seller pun market down. Saya kena save dulu, minta maaf minta maaf lambat sikit. Alright. Okay, so anda faham ya, maksud bila candlestick macam ni, hijau macam ni, kita dah tahu dia sebagai candlestick bullish. And then bila pergerakan market telah menarik seller telah menarik, mana seller masuk kat sini dia tarik, dia tolak market sampai ke bawah. Kita dah tak cerita sebagai buyer push market up, kita akan cerita dia sebagai seller pull market down. Okey mana kat sini. Okey. Seller dah pull market, saya dah pull candlestick yang bullish tadi menjadi shadow ni. Shadow ni adalah kesan pada rejection daripada seller Okey. So kita pergi yang dekat sini pula yang bearish candlestick. Bearish candlestick ni kita dapat faham bahawa market ni telah dikuasai oleh seller. Kalau bullish, market dikuasai oleh buyer So benda-benda macam ni yang kita kena ambil kira sekiranya dia berlaku di area-area ataupun zone yang telah kita tandakan, sama ada area support resistance ataupun area supply and demand pada close candlestick. Okey, contoh ini adalah bearish candlestick. So apa jadi kalau tiba-tiba dia tengah-tengah bergerak macam ni and then dia close macam ni? Apa cerita dia? Kita faham tak apa cerita candlestick ni? Maknanya dia bukanlah seller yang pull market ni down tau. Yang jadi naik atas ialah kerana buyer. Okey. Buyer push market up ni cerita dia dah tak ada dah cerita seller pull market down ni, dah tak ada cerita dah. Sebab kita kesan dia pada sini pada shadow ni kita dapat tengok yang buyer tengah push market up. So apabila berlaku benda-benda macam ni, kemungkinan perubahan arah akan berlaku Okey, maksudnya pertukaran arah. Daripada asalnya kita tengok. Okey, pada asalnya ialah bearish. Bila jadi macam kat atas tadi, dia macam ni, kita akan expect pertukaran arah akan berlaku. Maknanya seller dah tak kuasai dah candlestick ni. Okey. Maknanya siapa yang kuasai candlestick ni? Ialah buyer. Okey. Buyer ni tadi Okey, buyer yang control market ni. Candlestick ni. So anda boleh lihat shadow ni adalah kesan pada buyer kesan pada buyer yang menolak market ke atas. Yang cerita tadi asalnya ialah seller yang control market. Central control market. Sebabnya dia ke bawah ni. Makna besar, makna yang siapa yang control candlestick ni ialah seller. So kita sebenarnya dalam saya tak kisahlah nak panggil apa dalam forex ke dalam saham ke, pada close candlestick is very important untuk you tengok. Untuk you tengok baru you faham apa cerita market. Apa market ni cuba cerita untuk apa kat kita Okey. Kalau nak tahu pasal candlestick ni, sebenarnya sekejap saya buka saya punya blog dulu. Okey. Okey, tengah running saya punya blog, slow pula. Okey, sekejap. Edit site. Mana saya nak tengok ni Siapa pengasas candlestick? Dia daripada Jepun Kenapa saya punya line internet ni slow sangat ni?
Oh, ada rupanya dalam blog saya. Okey, pengasas candlestick ni. Okey, pengasas candlestick ni ialah nama dia Munihisa Homma Munihisa Homma yang mengasas candlestick ni. Kenapa dia sekejap anda boleh tengok sekejap saya tengok. Nak bagi anda lihat apa yang saya nak tengok pada website saya, tapi tak tahu anda boleh nampak ke tak Saya rasa macam tak boleh nampak. Okey. Siapa yang mengasasnya ialah daripada Jepun yang mengasas candlestick ni. Itu nama dia Munehisa Homma Okey. Atau kita boleh dikenal sebagai Sokyu Homma yang mengasas candlestick ni. Okey. Asalnya dia buat candlestick tu. Candlestick dia simple je lah. Dia bukan macam ni tapi just lukis biasa, macam dengan tangan je lah kan. Tapi dia lukis dengan tangan, dia buat candlestick tu sebenarnya dia ada cerita dalam tu. Faham tak? Ada cerita dalam tu. Jadi anda kena faham apa cerita yang berlaku dalam candlestick. Mana kita ni pakai candlestick. Pakai candlestick yang dihasaskan oleh Sokyu Homma ni. Lahir pada tahun 1724 Okey. Dia ni seorang pedagang beras. Jadi untuk kontrol nak tengok stok beras dah banyak mana keluar, contoh banyak mana masuk, dia menggunakan candlestick tu tadi. So candlestick yang dicipta tu ialah mempunyai cerita dalam tu. Sama juga candlestick yang kita buat ni. Sebab kita menggunakan candlestick yang telah dia cipta So pemahaman dalam sifat candlestick ni is very important. Okay. Saya akan kita akan tengok kat sini Saya akan buat lukis kat sini. Okay, so yang kita tahu seller control market. Cerita yang buyer control market tadi tak ada dah. Cerita buyer ni tak ada dah. Okay. Dan bila kat sini pula dia naik ke atas. Mana? Sorry. Okay, maksud buyer push market up. Bila buyer push market up, cerita yang seller pull market down ni tak ada dah. Bila candlestick dah berubah, dah tak ada dah. Okay, cerita-cerita tu. Okay, so terima kasih siapa yang join ramai juga ni. Okay, terima kasih siapa yang join. So, saya nak cerita tentang market structure. Market structure pula. Candlestick Saya nak cerita tentang candlestick. Apa sifat candlestick tu tadi. Okay, apa cerita dalam candlestick sebenarnya. Saya nak cerita apa cerita dalam candlestick. Kadang-kadang dia orang tak faham pun cerita dalam candlestick ni. Okay, contoh tak apa, nanti saya buat contoh lah. Mungkin video akan datang. Kadang-kadang dia orang tak faham apa cerita candlestick pun dia orang tak faham. Macam mana kau nak kita boleh expect kita boleh baca market. Itu very very important lah candlestick ni. Okey, ini adalah saya kata seller pull market market down sebabnya dia tolak market daripada bawah ke bawah. Nampak okey. Tolak market ke bawah. Andai kata tiba-tiba candlestick jadi merah. Jadi merah. Makna seller telah kontrol betul-betul market ni sampai menukarkan candlestick jadi merah. Jadi kita boleh expect yang bahawa price mungkin akan meneruskan penurunan. Okey. Begitu juga kalau kat sini. Tiba-tiba dia tukar pada hijau. Kita boleh expect yang bahawa pertukaran arah mungkin akan berlaku sebabnya seller buyer telah push market ni up Okey. Macam ni seller pull market down, maknanya pertukaran arah ke bawah mungkin akan berlaku. Kalau macam kat sini pertukaran arah ke atas mungkin akan berlaku. Ia adalah cerita tentang sejarah pada shadow. Okey. Sama juga sini pun sejarah pada shadow. Asal mana tumbuh keluar je shadow ni? Asalnya kat sini. Sebenarnya dia full. Maksudnya kita boleh tahu, market tengah up. Okey. Tapi tak semestinya Anda kena tengok market close dulu. Kalau tip pada saya, anda kena lihat pada time frame H4 lah. Okey. H4 macam mana market tu. Apa cerita market tu. Jadi barulah anda boleh expect melihat market dengan keadaan yang berbeza Okey. So saya harap anda faham apa yang saya nak cuba ceritakan sini. Okey, sebab saya nak ceritakan tentang
candlestick cerita tentang cerita di dalam candlestick yang apa namanya, Sokuhama Sokuhama daripada Jepun yang telah menceritakan candlestick ni. Jadi candlestick ni mempunyai cerita. Kita jangan abaikan cerita dalam tu. Kalau anda tak faham, anda abaikan cerita dalam candlestick ni, jadi masalah kita untuk trade. Tak semestinya kalau macam tak semestinya market structure anda kena power. Kalau macam market structure anda ada dah power, tapi kenapa market still lipat anda yang anda rasa macam okey, aku nak sell dekat resistance. Okey, cantik dah resistance ni. Sebab dia wujud candlestick macam ni. Contoh dia wujud candlestick macam ni. Candlestick bearish ni. Okey, saya lukislah sikit resistance. Okey, contoh ini kita cerita pasal resistance. Bila candlestick naik and then dia buat penurunan, maknanya seller telah pull market down. So kita boleh expect yang market akan turun bawah sebab dia kena dengan resistance. Ini contoh. Ini contoh. Tapi apa berlaku? Apa dia price naik? Apa price naik? Apa berlaku? Maknanya kat sini kita dah dapat tengok yang buyer control push market up. Okey, adakah kita masih lagi rasa nak buka position sell? Mungkin anda rasa ini dah tak boleh, kita dah tak boleh buat pandang market ni yang dia buat rejection atau bounce pada resistance. Kita ada pandang lah sebabnya buyer telah control market. Asalnya kita nak tengok kita tengok candlestick tadi ialah bearish candlestick. So kita boleh expect yang price akan turun. Kalau macam janji macam ni, anda kena hold dulu. Tunggu market seterusnya keluar macam mana. Candlestick seterusnya keluar macam mana. So itu cerita dekat resistance. Macam mana cerita kalau dekat support? Saya ambil yang dia. Okey. Asalnya candlestick ni turun pada area support, dia buat rejection. Okey, maksudnya dia buat bullish candlestick. So kita boleh expect yang market ni akan meneruskan kenaikan ke atas. Okey, dengan maksud dia buat bounce pada area support area. Okey. Tapi sebab sekejap Okey, sebab dia buat bounce pada support area dan kita expect naik ke atas. Dia cerita macam ni tadi dah. Okey. Tapi apa berlaku sekiranya price dia macam ni? Price dia macam ni. Adakah anda perlu expect yang price mungkin akan bounce lagi pada support area? Anda kena pandang dengan keadaan yang berbeza. Kalau kat sini, kita tak boleh pandang lah yang baru dia bounce. Sebab kenapa? Sebab seller tengah control market. Dia boleh pull market ni ke bawah. Jadi anda tak boleh expect yang market ni mungkin akan buat bounce. Tak semestinya. So saya harap anda fahamlah cerita ni. Faham cerita ni. Sebab kemungkinan market ni akan meneruskan penurunan ke bawah. Ini cerita. Saya buat perjalanan cerita candlestick ni. Bila seller pull market ke bawah ni, kemungkinan support ni akan pecah and then buat return balik and then meneruskan penurunan. Kemungkinan pada asalnya tadi ialah dia bullish candlestick. Kita boleh expect dia naik atas. Kita boleh expect dia naik atas macam ni. Tapi bila seller masuk telah menolak market ke bawah, kita boleh expect kemungkinan dia akan pecah. Jangan sekali masuk position buy. Sebab cerita candlestick ni cerita dah lain lah. Ceritanya bahawa seller tengah control candlestick ni. Okey, begitu juga dengan resistance kat sini. Candlestick kat sini. Walaupun dia merah, tapi apabila dia buyer masuk, dia akan menolak candlestick ni sampai ke atas bentuk macam ni. Jadi anda tak boleh expect yang market ni akan turun ke bawah. Tak boleh expect. Jangan expect sekali market turun ke bawah. Kenapa tak boleh expect? Sebab buyer tengah control candlestick ni tadi. So kita boleh tunggu saja candlestick seterusnya, kita tengok sama dia pecah atau tak, dan kita tunggu return balik dan meneruskan kenaikan. Itulah cerita dia. So tak nampak saya harap anda fahamlah cerita pasal candlestick ni. Sebenarnya hari ni saya cerita pasal candlestick ni je. Okay, nanti saya akan terangkan balik lagi tentang sifat candlestick. Ini just sorry
Okey, ini just cerita pasal candlestick. Ya. Cerita apa? Ya. Ini cerita pasal candlestick yang berlaku di dalam chart. So anda kena ambil perhatian pada cerita-cerita dalam candlestick ni. Siapa yang control market? Siapa yang control candlestick tersebut? Kalau macam buyer control, anda jangan sesekali sell lah. Okay, kalau seller control, anda jangan sesekali buy lah. Ya. So saya harap anda faham tentang video ni. Okey. Akan datang saya akan sambung lagi. Sebenarnya kalau anda lihat kat sini, ini adalah bentuk saya biasa keluar, saya ada post dalam saya blog tentang CRS, iaitu Candlestick Reversal Signal. Kalau macam ni kita boleh kata dia sebagai inverted hammer. Okey, kalau macam ni kita panggil dia sebagai hanging man. Macam tu. Tapi kalau macam sebab tak payah hafal lah pun. Saya dulu pun sebenarnya saya hafal, lepas tu saya tak hafal pun. Tapi last rupanya saya tak hafal rupanya. Kelakar juga. Okey. Share the screen. Alright. Okey, so saya harap dah faham lah tentang candlestick tu. Saya selalu cerita. Saya trade menggunakan candlestick. Lepas tu orang cakap, oh candlestick chart. Memanglah. Memang saya pakai candlestick chart. Tapi kenapa saya pakai candlestick chart? Sebab dia ada cerita, dan setiap candlestick tu dia ada cerita dia sendiri, ya. Dia cerita sendiri. Anda kena faham cerita tu. Kalau anda tak faham ni masalah. Dan saya punya tips ialah anda lihat candlestick chart ni close pada time frame H4 ataupun daily. H1 ni boleh lah, tapi macam dia tak berapa nak saya tak apa suka sangat H1. H1 ni biasa untuk saya masuk position. Biasa tu lah, tapi saya tengok pada H4. Sama ada H1 saya masuk position ataupun M15 saya masuk position. Tapi untuk confirmation, candlestick yang berhenti ialah pada H4. Baru saya tahu market ni nak ke mana. So anda kena faham lah cerita tentang candlestick ni. So saya rasa berapa minit ni? 22 minit, agak panjang. Okey, saya rasa itu saja live saya pada hari ini tentang cerita pasal candlestick. Dan terima kasih pada siapa yang join. Harap anda faham tentang candlestick, sifat ataupun cerita candlestick ni. Okey, so saya rasa itu saja. Satu lagi, candlestick ni bukan cerita dekat forex. Jangan ada salah faham, bukan cerita dekat forex. Okey, ia juga boleh berlaku pada cerita dalam saham. Ya, sebab saham pun menggunakan candlestick. Saya guna candlestick. Saham pun saya gunakan candlestick chart. So cerita candlestick ni, okey, yang macam ni pun berlaku pada dalam chart saham. Okey, dan kita boleh baca pergerakan saham macam mana. Apa saja market nak buat lepas tu. Biasa saya akan tengok macam tu lah. Saya akan baca pada candlestick. Saya akan baca pada candlestick and then tengok dia wujud dekat zone mana. Okey, untuk kita lakukan confirmation. Jadi baru kita tahu kita nak trade buy ataupun sell. Okey, terima kasih pada siapa yang join. Saya rasa itu saja untuk ilmu pada hari ini. Saya pun tak tahu kenapa saya buat live. Saya nak record sebenarnya. Tak apa, nanti saya masuk je lah. Lepas ni saya download dan saya masuk dalam TikTok lah. Okay, itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.